Hello，大家好，我係 Kel Rider 金寶騎士啊。今日帶你哋去一個地方，去睇一睇一個馬拉影壇嘅超級巨星 P. Ramlee 嘅故居。呢度上去到啦，呢處就係啦，嗰個招牌好細，呢處一入去就係呢間啦。Pustaka Peringatan P. Ramlee 就係呢間紀念館啦。Hello，大家好，我係 Kel Rider 金寶騎士啊。今日我哋嚟到呢處，呢間屋係紀念馬來西亞馬拉影壇嘅超級巨星 P. Ramlee 嘅紀念館啊！呢處有時間開放嘅，睇一睇。P. Ramlee 聽講曾經喺呢處住過喎，佢同第幾個老婆薩魯瑪嘅相。呢處有趟三輪車，應該唔係佢噶啦。呢趟車應該係佢揸過以前。係啊，呢度有寫 Greater P. Ramlee 啊。This Datsun BAD 3608 was last car that was bought by P. Ramlee before his death. Caused by bullet telah ditajak oleh Tan Chong Motor Holding Berhad。殘槍公司啊，幫佢修整好喎。呢處咩嚟㗎？OK 入去，招牌做到好靚。Pustaka Peringatan P. Ramlee Akib Negara Malaysia 政府贊助喎。OK 入去睇下，到啦。去hello，boleh ambil video ke？簽個名先。個咩啊？Hujan Lapuk Doremi Menarik Beca Semerak Padi。beca 係三輪車。頭先講三輪車好似同佢有關係喎。飯廳，佢嘅飯廳。呢處應該係佢住過。睇下寫咩？1983年開始要起呢間嘢。我記得佢係1970幾年撞車死嘅。薩魯瑪，呢啲佢着過嘅衫喎。隨身冇嘢 Chris 珍珠頸鏈嘅，佢着過嘅拖鞋。呢啲傳統雪蘭莪州嘅馬拉屋，拍咗好多邵氏嘅戲啊！有音樂天才啊，識作歌唱歌啊。P. Ramlee 嘅老母細個嘅相。佢識打鋼琴㗎，識作歌㗎。留聲機，1940幾年就喺檳城出道㗎咯喎。佢係檳城人嚟嘅。哦，去咗新加坡啊。拍戲嘅器材，導演等拍戲嘅道具啊，佢拍過一套戲叫做《三輪車》啊，乜嘢被揸咁。呢個同薩魯瑪結婚，第一次受封 AMN， 1960幾年，dari Singapura ke Kuala Lumpur，dari Jalan Ampas ke Kuala Lumpur。呢處佢老婆嗰啲衫褲啊，你睇着到好性感㗎，以前嗰啲馬拉婆啊，佢好鍾意吹薩克斯風㗎，高踭鞋超啊，包包啊，當年冇 LV 受風嘅嗰啲冚頭髮。前面呢間着到好似戲院咁，即係呢度上映緊佢做過嗰啲戲啊。
歐上邊依家上映緊，上面呢啲全部佢拍過嘅戲啊。有個伴亞別扎，即係三輪車夫啊！唔怪得出邊有兩趟三輪車。影視室啊！黑戲啊 Astro 做嘅黑白戲啊，黑白影片啊，未有彩色啊。OK， 出去做到好似戲院咁嘛呢間。Film directing and screenplay， 1948年出道，1961、62、63、68、69、70、71、72、7月最後一部。Maksudnya di Bromo tuh bau sống gì nghĩa cái tên Saloma嘅衫褲，珠寶箱啊，包包啊，又係一個歌星、明星、藝員啊。OK， 入嚟呢處，呢處係嗰啲拍戲嘅場景。有黑膠唱片，佢係音樂家嚟嘅，又係識作歌、作詞啊、唱歌啊，攞過獎杯。荷蘭水蓋，死咗之後，有嗰啲蘇丹元首封佢 Dato Sri 啊。呢處係佢過身啊，Pemergian Seniman Agung Negara 出殯嘅時候，葬喺邊處啊？報紙頭版 P. Ramlee dies of heart attack。咁我收到嗰啲風聞錄嘅，話佢喺文良港撞車死嘅。我呢個以前嗰個皮拉州嘅蘇丹做元首嘅時候封佢嘅，死咗17年之後先至封佢啊。單 3 啊，封佢 OK 啦，睇晒啦。我問清楚佢到底佢係點死嘅。呢張油畫好靚，呢啲樹又係有 QR code 啊，不妨 scan 入去睇下有咩嘢。Halo, boleh tanya itu soalan, itu Allahyarham P. Ramlee ya, dia macam mana dia mati ya? Dia sakit jantung. Oh, bukan kemalangan ke? Tak. Dia kat rumah ni, dia sakit Rumah jantung. sini? Ni rumah dia, rumah Ya ke? las dia. Kita ambil rumah ni. Ini kediaman dia. Betul-betul. Kediaman las dia. Oh. So dia sakit. Tapi saya dengar orang kata dia kemalangan. Tak. Bukan. Oh, ini macam salah faham. Dia sakit kat sini, sakit dada. Lepas tu panggil ambulan datang. Dalam perjalanan ke HKL, Hospital Kuala Lumpur. General Hospital. General Hospital, GH. Tengah jalan. Dia dah pingsan. Oh. So dia meninggal dalam perjalanan lah. Oh. Cuma dalam tak boleh selamatkan lah. Dalam surat mati dia tu tulis dia meninggal di Hospital Kuala Lumpur lah. Oh. Tapi kalau ikut cerita sebenar orang pada masa tu dalam perjalanan lah. Saya dengar cerita dulu. Ya. Dia kemalangan. Itu kereta kemalangan dekat setapak sana. Dulu saya sini punya orang. Saya sekolah sini masa masih sekolah 1972 ke dia mati kan. Saya masih belajar sini. 1973. 73 ke tu ke? 73. Mati dekat itu setapak sana, setapak kemalangan. Dia lalu lintas kan. Oh, kena langgar, mati. Bukan cerita benar. Umur 44. Yalah, saya tadi nampak dalam ada tulisan kan, ada tulis kan. Dia heart attack kan, itu surat khabar lama Star. Tulis. Baru saya sedar.
Dulu punya cerita sudah tak benar, tak benar. OK， thank you。OK 啦，今日嘅影片就拍到呢處為止啦，下期再見啦，拜。